Cak. Kalau kau tak tahu apa tu cak-cuncak, kau diam. Jangan mencarut lah. Bukan. Cak cuncak ni apa ni? Cak Cuncak ni nama weekend market. Mana sebenarnya? Tahu benar lah. Aku rasa salah sebutan tu. Yang Dia betul bukan apa, Cak Madin? Cuncak. Yang betul? Dia Cak Kuncak. Betul. Cak Kuncak ni Cak Kuncak tu. Okey, tapi paling Lola rindukan adalah masakan Pak Kodi, iaitu favourite Lola, sup kaki ayam. Oh, itu memang terbaik. Itu memang senang. Pak Kodi. Pak Kodi, why? Betul Lola cakap tu Lola. Wah, Lola cakap Pak Kodi besok kaki. sup kaki ayam. Lola nak apa? Mangkuk, periuk, belanga, cakap satu dalam. Pak Kodi hari ni Pak Kodi belakang. Tak nampak pula. Kalau alang-alang Pak Kodi nak buat sup kaki ayam kan? Boleh tak buat lebih? Sebab tu pun favourite Kojek juga. Oh, nak makan? Tak payah. Hang suka Roy punya masakan kan? Ketam apa semua. Hang makan kedai dia. Dia lagi sedap kan? Kerek oh. Lola. Kejap Lola. Pak Din, kalau saya jadi Pak Din saya hapuslah kedai Pak Kodi ni dalam kampung kita. Boring berapa tahun benda sama je.